Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So kita terus kepada chart. Hari ini 28 hari bulan 1 tahun 2026, hari ketiga, hari Rabu, hari ketiga dagangan dalam minggu ini. So kalau kita nak recap balik pada analisa lepas yang mana kalau kita tengok Nasdaq, okay, ini adalah chart Nasdaq, ini adalah time frame 1 jam, nampak Nasdaq. So kita target kita nak sell di uh, Nasdaq pada hari Isnin. Betul, hari Isnin. Analisa dirilis pada hari Isnin. Kita target kita nak sell di zone ini, resistant. Okay, so kita dapat sell pop cucuk dan price terjun 25.588 sampai 25.453. So lebih kurang dalam 100 lebih pips pergerakan berlaku. Dia bergerak, so dia dah hit kita punya target sebelum price naik, membuat satu breakout kenaikan harga terus berlaku, berterusan berlaku sehingga ke hari ini, nampak di sini. So okay, dari bawah ni kita nampak, okay, kalau saya kecilkan, okay, dari bawah ni kita nampak yang price sedang membuat kenaikan, pom 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 pom, dan di sini dia sideways, dia berhenti, kemudian dia meneruskan pergerakan ataupun dia meneruskan perjalanan. Okay, so dia dah buat, dia dah jalan dan dia telah bentuk apa yang sepatutnya dia bentuk. Dan hari ini dan sekarang, apa target kita seterusnya adalah kita perlu follow trend yang agak kuat ini untuk kita nak making profit dalam market. So di sini adalah support ataupun buy zone. Right, so di sini adalah support ataupun buy zone dan dia pacak terus naik ke atas, dan kita target dan juga kita mengharapkan yang price akan masuk ke dalam zone cucuk, kemudian dia akan terbang semula. So kalau kita tengok di bawah sini memang kita nampak clearly uptrend. Okay, rally, base rally, base rally, base rally, dan kita menunggu price datang balik di dalam base untuk dia meneruskan dia punya rally, dia punya uptrend, dia punya pergerakan untuk dia terus pacak sampai ke bulan. Okay, pergerakan ini banyak didorong oleh beberapa faktor. Kalau kita baca news berkenaan dengan ekonomi, kita nampak yang presiden begitu, presiden begini. Kalau kita tengok harga emas pun keep on membuat kenaikan tanpa toleh ke belakang, retracement sikit-sikit dan pom pacak lagi. Okay. Dan USD pun sangat volatile, dia berada dalam paras-paras harga yang terendah sepanjang 5 tahun kebelakangan ni. Okay. So kita sebagai trader, sebagai intraday trader, sebagai scalper, sebagai intraday, kita hanya fokus apa yang kita nampak di dalam chart pada waktu ini. So kalau apa yang kita nampak sekarang adalah kita nampak yang Nasdaq. Sekejap lagi kita tengok Dow Jones. Sekarang kita cerita buat Nasdaq. Nasdaq sekarang tengah on track dalam keadaan bullish. So kita follow trend, kita tunggu dengan sabar di mana price akan buat retracement, kemudian baru dia akan pacak balik. So get ready, tunggu di dalam zone. Kalau nak layer, pastikan layer di dalam zone, layer di paras harga yang berlainan setiap 3 ke 5 pips, jangan layer di tempat yang sama. Okay, itu cerita di Nasdaq. Ini kita nak tengok cerita di US 30 pula. So US 30, apa yang kita nampak? Okay, ini adalah US 30, ini adalah time frame 1 jam.
So kita nampak di sini sebab apa kita fokus kepada sell. Yang pertama adalah disebabkan ini. Di sini dia dah membentuk satu structure sell. Dan di sini price cucuk dan kemudian kali kedua dia bermain-main dan di sini dia dah membuat satu breakout. Di sini dia dapat profit sikit lah tapi dia tak banyak profit pun sebab di sini price agak noise, dia bermain di dalam zone sahaja, kemudian dia membuat satu solid breakout candle H1 dan dia keep on bermain di sini. Okay, so kalau kita tengok Nasdaq tadi pergerakan dia keep on naik dan dia membuat retracement sikit-sikit je, tapi berbeza pula dengan Dow Jones. Okay, US 30. Kita nampak Dow Jones bergerak dengan agak berhati-hati, dia naik turun dan dia bermain area di sini je. Dia tak buat satu rally yang panjang dan juga drop yang panjang, dia tak buat. So kita ambil langkah selamat. Apa yang kita perlu buat, apa yang kita fokus pada hari ini. Alright, okay, so kita tengok Dow Jones. So kita tengok di sini pergerakan harga yang dia telah buat di sini apa? Ya, sini target kita nak sell pada analisa lepas di sini. Okay, so apa yang kita perlu buat pada minggu ini, pada hari ini, okay, ataupun pada petang ataupun malam, mungkin dia akan sampai adalah di kawasan ini. Yes, so di sini ada satu resistance. Okay, kita target kita nak sell dulu. Sini, selagi mana belum ada solid breakout, selagi itu saya rasa dia akan sideways sambil menunggu beberapa news yang akan rilis, beberapa perkara yang akan rilis. So kita tunggu sambil kita monitor pergerakan harga ke mana arah tuju dia. Okay, so kalau nak layer, boleh layer, pastikan layer di paras harga yang berlainan, jangan layer di tempat yang sama. Okay, alright, so saya kira itu saja untuk kali ini. So kita akan jumpa untuk next video. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry load yang bersesuaian dengan jual punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.